Program Bimbingan Fik Kehidupan Sejahtera Wanita Warga Emas. Penerima manfaat. Peserta program ini terdiri daripada 35 orang wanita warga emas yang dipetih daripada 4 buah surau iaitu: pertama, Surau Al-Mutakin, Sepetir Rendang 2, Surau At-Taqwa, Kampung Kubang Badak 3, Surau Al-Ikhlas, Kampung Gong Awang Lip 4, Surau Darul Salam, Kampung Alodamat. Ringkasan projek. Projek ini dirangka untuk memindahkan ilmu fik kehidupan yang bersifat praktikal dan kontemporari melalui pendekatan yang mesra usia, mudah diakses dan bersifat empati. Ia menggabungkan pengajaran fik ibadah, muamalat, kekeluargaan, pengurusan emosi dan terapi spiritual, serta ceramah, kesihatan dan senaman asas untuk warga emas dengan kerjasama agensi kesihatan. Program ini diharap bukan sahaja memperkasa warga emas wanita dari sudut kefahaman syariah, tetapi juga menyantuni mereka secara holistik dari aspek jasmani dan rohani, selari dengan maqasid syariah dan prinsip ihsan dalam Islam. Objektif projek: pertama, memberi kefahaman fik ibadah, muamalat dan kekeluargaan yang sesuai dengan keperluan dan cabaran wanita warga emas. 2. Membina kekuatan spiritual dan kestabilan emosi melalui bimbingan zikir, doa dan tadabbur. 3. Meningkatkan kesedaran kesihatan dan kesejahteraan fizikal melalui ceramah penjagaan kesihatan wanita dan pemeriksaan asas dengan kerjasama. 4. Penghasilan modul mini fik kehidupan sejahtera wanita warga emas. Pelaksanaan projek: sebanyak 4 siri telah berlangsung. Siri pertama, ceramah inspirasi sahabat-sahabiah teladan wanita sepanjang zaman. Siri kedua, bengkel taranum dan tajwid. Siri ketiga, ceramah fik wanita warga emas. Siri keempat, zikir dan terapi Al-Quran, ceramah kesihatan dan ceramah pengurusan harta pusaka warga emas. Majlis penutup. Testimoni peserta: pertama, Puan Siti Rahmah Ibrahim, Wakil Surau Al-Ikhlas. 2. Puan Hasya Mamat, Wakil Surau Darul Salam. 3. Puan Alizam Noor, Wakil Surau Al-Ikhlas. 4. Puan Zubaidah Othman, Wakil Surau Al-Mutakin. Keberkesanan dan impak projek: peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan, kemahiran serta perubahan sikap dan aspirasi sebagaimana keputusan analisa sebelum dan selepas program berlangsung seperti yang tertera pada paparan video. Gambar-gambar projek: siri pertama, siri 2, siri 3, siri 4. Sekalung penghargaan. Program ini dilaksanakan dengan sokongan Universiti Malaysia Terengganu UMT melalui dana Knowledge and Assimilation Grant Scheme KTOGS tahun 2025 di bawah seliaan Pusat Pemindahan Ilmu, Jaringan Industri dan Masyarakat. Ucapan penghargaan dan terima kasih. Sekalung apresiasi buat semua ahli projek seperti berikut. Ketua projek, Dr. Najihah Abdul Muttalib, ahli. Pertama, Dr. Ismail Liza Mahani Ismail. 2. Dr. Aisyatullah Abdullah. 3. Prof. Madya Dr. Abdul Hanis Embong. 4. Dr. Roswati Abdul Rashid. 5. Dr. Ruzaini Sulaiman. Akhir sekali, sekalung penghargaan dan terima kasih juga buat semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak dalam menjayakan projek ini.